Yo, Assalamualaikum semua, dan saya menyaksikan Haikal Channel 2. So, hari ni saya nak buat reaction video iaitu satu trailer. Ni rasanya ni final trailer iaitu Papa Zola The Movie. Ini adalah final trailer. Saya rasa ini final trailer. Hari ni saya ada masa sikit. Hari ni saya nak buat reaction video iaitu cerita Papa Zola The Movie. Jom, let's go. Kita buat reaction sama sekali. Let's go. So, kali ni kita akan tengok trailer iaitu Papa Zola The Movie akan ditayangkan pada 11 Disember tahun 2025. Lagi berapa hari, berapa bulan lagi nak masuk bulan 12 ni. So, saya tak sabar menonton cerita Papa Zola The Movie. Jom, let's go. Kita akan buat reaction sama-sama. Are you guys ready? 3, 2, 1. PA, Papa. Ya, Protect and Prevent Agency. Protect and prevent daripada apa? Nama Papa Zola ke? Makhluk asing. Astro Shock. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Oh, kuasa simulasi. Apa jadi kat saya ni? Awak sudah bertukar. Wah. Heads up. Oh, la. Comelnya. Petuah punya kecomelan. Di dalam ni, Oh. 3 nyawa. Kalau habis semua nyawa, macam mana? Hilang dalam dunia simulasi. Family Okey. dan Zila dah sempurna, Zola. Korang dah bahagia dengan Pipi, kan? Zola, anak kau dah kena colek. Oh. Ini MP action. Ini semua salah aku. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan power sfera tu. Oh, simulasi. Oh, naik belum lama. Oh, dia belum lama. Dan ekstrak keluar power sfera Cibabon. Oh. Oh, mereka patut end boy. Okay. Kisah apa jadi? Kita kena selamatkan anak kita. Bibi! Jangan kau berani. Naik belum lama. Oh, ini lagi action, Mat. Papa Zola The Movie. Games on. Wow. Hey, Yombi. Papa masih beroperasi ke? Mestilah masih. Kalau tak, siapa nak lindungi bumi dari serangan alien? Saya ada kenal budak bertopi oren tu. Gopal, apa jadi kat kita ni? Oi. Oh, jadi apa pula? Woi, aku nak tengok tu. Wih. Oh. Oh, Januari tahun depan. Operasi kamu bermula dari Apa sini. Sebarkan video ini. Gunakan hashtag Papa Zola Ah. The Movie. Kebenaran. Oh, naik belum lama, Mat. Tengok trailer tu naik belum lama lah. Uish. Ini animasi paling epic lah untuk tahun ni lah. Saya rasa ini saya rasa tak sabar nak tengok Papa Zola. Nampak nice kualiti animasi, Mat. Dan kita tengok Papa Zola, selalu ni kita tengok masa Boboiboy Movie 1, Boboiboy Movie 2. Papa Zola memang watak karakter untuk Papa Zola ni macam orang kata karakter dia watak sampingan macam adu dengan prop, watak sampingan dia orang kata kan. Jadi kali ni Papa Zola memegang watak utama yang mengalih suara iaitu Encik Nizam Abdul Razak, pengarah animasi Boboiboy Monster punya. Boboiboy punya cerita. Tapi bila saya tengok, ini bila saya tengok beza dengan teaser trailer kan. Teaser trailer tu nampak teaser trailer macam bagi clue. Tapi tengok trailer ni, ini betul-betul menarik ni kan. Bagi clue banyak ni. Okay. Lagi satu lah. Benda yang saya terfikir-fikir di dalam otak. Okay. Fikir dalam kotak. Kotak dalam otak. Okay. Sebelum ni Agent Air Movie tu ada credit scene. Ada 2 credit scene. Adakah Papa Zola The Movie
the movie, ada credit scene tak? Itu yang kita nak tahu tu. Adakah Papa Zola the movie ni ada credit scene? Sebelum ni Boboiboy ada credit scene, ada satu ke dua saya tak silap. Ada satu. Ada satu credit scene untuk Papa Zola. Boboiboy the movie 2. Mekamato pun masa tu ada credit scene juga. Dan saya rasa untuk Papa Zola the movie ni, saya rasa kemungkinan, saya rasa ada tak credit scene. Saya rasa kalau tengok Power Girl mesti ada credit scene ni. Sebab nanti ada sambungan movie lagi ke apa, atau siri ke apa kan, saya tak pasti kan. Harap macam itulah. Sebab kebanyakan animasi Malaysia kan, kadang-kadang dia bagi clue macam dia betul-betul bagi clue ni kan. Bagi clue betul, sangat betul. Clue mengenai tentang post credit scene. Okay. Dan satu lagi adalah lagi satu apa lagi? Ni. Muzik video. Saya tak tahu apakah lagu tema untuk Papa Zola the movie kali ini. Sebab lagu tema tu kita tak tahu apakah lagu tema muzik, lagu OST untuk Papa Zola the movie. Dan siapakah penyanyi? Dulu masa Boboiboy the movie 2, kita tahu lagu yang dimainkan oleh Faizal Tahir, Fire and Water. Mekamato the movie pun dinyanyi oleh Uniboy. Okay. Lepas tu Boboiboy Siri, Firdaus, okay, yang lagu OST punya opening. Tapi untuk Papa Zola masa opening juga yang Siri punya, dinyanyi oleh Cik Nizam Abdul Razak dengan PP. Tapi untuk movie ni, agak siapa penyanyi untuk muzik video? OST untuk Papa Zola the movie kali ni. Saya tak tahu. Saya tak sabar nak tengok movie, dan juga saya nak tahu adakah ada lagu OST untuk Papa Zola the movie kali ini. Alright. So, 11 Disember 2025 untuk negara Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Manakala Indonesia tahun depan. Okay. Tahun depan baru keluar. Tahun depan bulan 1. So, Malaysia antara 3 negara yang terlibat, iaitu Singapura, Malaysia dan Brunei yang terlibat menonton Papa Zola the movie. Manakala untuk Indonesia akan dapat akses ke tahun depan. Okay. So, kepada Indonesia sabar je ya. Kita tunggu saja tahun depan. Tahun depan korang dapat lah tengok. Dan satu lagi, saya rasa ramalan. Saya rasa untuk Papa Zola the movie ni, saya harap akan capai 60 juta. Ejen Ali the movie tu mencapai 62 ke 63 tak silap. Saya harap Papa Zola akan mencapai 60 juta. Ramalannya 60 juta. Tolong lock ya video ni. 60 juta kutipan box office untuk Papa Zola. Sebab berapa tahun dah kita tak tengok Paul Star punya movie kali ni kan. Sebelum ni kita tengok Mekamato movie. Kali ni Papa Zola kali ni. Sebab kita dah lama tak tengok Monster buat movie. Kali ni Ejen Ali dah beredar. Kali ni Papa Zola pula. Okay. So, itu saja video kali ini. Apa pendapat korang tentang video kali ini? Reaction video itu Papa Zola the movie. Cuba korang komen di bawah. Alright. Itu saja. Jumpa lagi dalam Haikal Channel tu. Peace out. Assalamualaikum. Goodbye semua. Tengok lighting cantik kan. Lighting cantik. Memang cantik.